Belum dah. Belum. Okey, kita akan teruskan pelantikan Ketua Kampung baru. Jadi saya serahkan kepada Ketua Kampung Haji Jelin untuk meneruskan pelantikan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Yang saya hormati bakal menjadi Ketua Kampung baru Penimbawan 24 Jam. Pertama, saya mengucapkan setinggi-tinggi pergaan dan terima kasih di atas kedatangan mereka begitu jauh daripada Semenanjung Malaysia datang ke Sabah, seterusnya ke Pucuk Kampung Penimbawan ini. Saya dan penduduk Kampung Penimbawan merasa bersyukur, terharu kerana Isa Ashraf dan tim-timnya sudi datang dan membuat program ini. Walaupun kampung ini terletak di kawasan pendalaman, justru itu bagi menjayakan program yang bertajuk menjadi Ketua Kampung 24 Jam. Haji Laidin selaku Ketua Kampung Penimbawan dengan ini melantik Encik Ashraf sebagai Ketua Kampung Penimbawan 24 Jam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, jadi saya akan menjadi Ketua Kampung ini selama 24 jam. Ini adalah cabaran. Ketua Kampung lama terima kasih sebab pas jawatan ini kepada saya. Tapi Ketua Kampung lama dia percaya saya dengan songkok ini, dengan baju ini, sebenarnya dia tertipu. Dia fikir saya akan bawa pengaruh baik. Salah. Saya tidak akan membawa pengaruh baik. Pada awal pelantikan kita pada pagi ini, saya akan meluluskan dana untuk membuka kelab malam di sana. Tak adalah, itu gurau. Saya sebenarnya sebenarnya benda tu semua gurau saja. Rambut ni pun saya buat khusus untuk lawak tadi tu. Korang tahu kan, rambut saya bukan macam ni. Saya buat saja je untuk Ketua Kampung menyesal lepas lantik saya. Jadi macam-macam program yang kita akan buat. Saya anggap benda ni 100% satu tanggungjawab yang saya akan pikul selama 24 jam. Jadi macam-macam aktiviti yang kita akan buat. Satu, saya akan lawat setiap satu rumah di sini. Pakai bilik kopiah. Jadi apa pun, saya nak ucapkan terima kasih kepada JKK, Ketua Kampung 1, Ketua Kampung 2 untuk mengizinkan kita untuk buat cabaran ni kat sini. Kita mulakan dengan cabutan bertuah.